Pertama sekali syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjaga saya selama ini. Keduanya, saya amat berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan untuk saya, untuk yang memberi sokongan, yang hadir, juga meluahkan sokongan kepada peguam saya, kepada keluarga saya, dan saya rasa kemenangan hari ini adalah untuk semua rakyat Malaysia. Terima kasih. Sebarang soalan? Tuan Rafiq, Public Studios, dia tanya, ada kemungkinan tak pihak pendakwa itu membuat rayuan berkenaan keputusan ini? Mana-mana kes yang mana-mana pihak tewas atau kalah dalam mana-mana perbicaraan untuk jenayah perlu failkan notis rayuan dalam masa 14 hari. So, terpulang kepada pihak pendakwaan sama ada mereka nak failkan rayuan ke tidak, itu hak mereka dari segi undang-undang. Besok pengalaman berada di penjara macam mana? Adakah lepas pembebasan ni memberi semangat baru untuk lebih berjuang? Dari segi pengalaman dalam penjara, memang penjara terutamanya kepada seseorang yang tidak pernah buat salah, tapi penting saya nak berucap terima kasih kepada tahap profesionalism pegawai-pegawai penjara yang menjaga keselamatan kebajikan saya, dan saya amat bersyukur dapat dibebaskan hari ini. Sebelum keputusan tadi, tetap berjuang. Saya nak mencari keadilan. Saya disalahi, dianiayai, dilakukan macam-macam. Adakah selepas ini besok bersedia untuk kemukakan saman sivil tu? Selepas ini akan berjuang melalui itu ke? Saman sivil telah dimulakan 4-5 tahun, akan diteruskan. So, sebelum tadi keputusan, aku perasan masuk sebelum tu, adakah terima apa saja keputusan mahkamah ini sebelum keputusan tadi pagi? Sebagi tadi. Masalah sebelum keputusan. How positive you? Susah nak dikatakan. Memang you jangka ke keputusan hari ini seperti ini ataupun vice versa? This is what we work towards. So I was focusing on what we worked on. Sesuatu yang baik lah.